Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abu Zar bin Muhammad Fazlan daripada Bahasa Melayu Unit 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penguasaan literasi, iaitu analisis dalam peringkat literasi membaca dan juga menulis untuk guru pelatih. Perbentangan ini adalah bertujuan untuk membimbing guru pelatih dalam memahami peringkat-peringkat literasi membaca dan menulis serta implikasinya dalam pembelajaran dan juga pengajaran. Untuk konsep penguasaan literasi ini merupakan satu konstituen perkembangan, iaitu daripada satu peringkat ke peringkat yang lain. Untuk peringkat yang pertama ialah dari segi pemahaman, iaitu makna dan ekspresi. Yang kedua pula ialah dari segi teknikal, iaitu penguasaan kod. Dan yang ketiga ialah kesediaan fizikal dan kognitif. Literasi ini bukan sekadar 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Akan tetapi ianya merupakan proses yang berperingkat untuk melahirkan murid yang mampu membaca dan juga mengekspresikan idea yang dengan berkesan. Kita masuk kepada peringkat yang pertama, iaitu prabacaan, iaitu membina asas. Fokus utama peringkat ini adalah pada kesediaan membaca dan juga menerima input diri. Ia merujuk kepada kemahiran asas yang perlu dikuasai sebelum murid mampu untuk mengenal simbol huruf secara formal. Untuk definisinya ialah kemahiran asas sebelum mengenal simbol huruf. Elemen utama yang perlu ada ialah pengecaman bentuk, kesedaran fonemik, pengamatan visual dan juga auditory. Keupayaan murid yang mampu dikenal pasti ialah mengenal vokal atau konsonan, mampu untuk membezakan bunyi awal dan akhir, serta meniru bentuk sesuatu huruf itu. Untuk implikasi dalam PDP ialah penggunaan bahan yang konkret, permainan bahasa dan aktiviti sensory monitor. Untuk bacaan mekanis pula ataupun penyahkodan. Peringkat ini memberikan tumpuan kepada penyahkodan ataupun decoding, iaitu suatu proses membaca secara teknikal dengan sebutan yang betul. Ia adalah jambatan daripada kita mengenal huruf kepada pembentukan perkataan sehingga menjadi ayat. Untuk definisinya ialah proses membaca secara teknikal dengan sebutan yang betul dan juga lancar. Untuk elemen utamanya ialah dalam kelancaran sebutan, intonasi asas dan pengecaman perkataan secara otomatik. Untuk limitasi ialah murid boleh membaca dengan lancar, akan tetapi belum pasti atau belum tentu dalam memahami makna sepenuhnya, yang menunjukkan kepentingan peringkat seterusnya. Implikasi dalam PDP ialah latihan bacaan yang berulang, bacaan berpandu dan penggunaan bahan bacaan yang sesuai mengikut tahap murid itu. Seterusnya ialah bacaan mentalis ataupun pemahaman yang mendalam. Fokus utamanya ialah bacaan mentalis ini adalah pemahaman ataupun penakunan. Peringkat ini melibatkan proses kognitif yang lebih tinggi yang menggalakkan murid untuk berfikir secara kritis tentang apa yang telah dibaca. Definisinya ialah melibatkan proses kognitif yang tinggi ataupun kebat untuk memahami, menganalisis serta mensintesiskan maklumat daripada teks. Elemen utamanya ialah membuat inference, tafsiran makna tersirat, menilai kredibiliti teks dan juga membuat rumusan yang telah bahan bacaan yang telah dibaca. Keupayaan murid di sini ialah mampu untuk menjawab soalan-soalan aras tinggi, mengaitkan maklumat dengan pengetahuan yang sedia ada dan juga menyatakan pendapat secara rasional. Implikasi dalam PDP ialah murid mampu menggunakan pemikiran seperti writing, pembincangan secara teks yang mendalam dan juga aktiviti penulisan refleksif. Untuk rumusan evolusi membaca ini ialah perbacaan ini murid hanya mengenal huruf dahulu. Dan mekanisme pula ialah murid telah mampu untuk membaca dengan lancar akan tetapi belum mampu untuk memahami keseluruhan makna dalam bahan bacaan tersebut. Dan mentalisme ialah murid telah mampu untuk membaca dengan lancar dan juga memahami maksud-maksud yang dapat mereka lihat dalam bahan bacaan mereka. Aliran ini menunjukkan perkembangan literasi membaca yang progresif. Setiap peringkat adalah asas kepada peringkat yang seterusnya. Kegagalan untuk menguasai satu peringkat akan merencatkan perkembangan murid dalam mencapai literasi membaca yang sempurna. Seterusnya kita masuk kepada kemahiran menulis. Yang pertama ialah pra-menulis. Itu membina asas motor halus. Peringkat pra-menulis ini memberikan tumpuan kepada kesediaan fizikal ataupun motor yang penting sebelum murid dapat menulis huruf dan perkataan. Ia adalah fasa pembangunan koordinasi
koordinasi dan kawalan otot. Definisinya ialah perkembangan motor halus dan koordinasi mata tangan yang diperlukan untuk aktiviti menulis. Untuk elemen utamanya seperti orientasi ruang, kawalan otot jari dan tangan, serta pembentukan garisan asas. Keupayaan murid yang dapat dilihat di sini ialah mampu untuk memegang alat tulis dengan betul, mampu untuk melukis corak yang mudah dan juga mengawal pergerakan pensel. Implikasi PDP ialah aktiviti mewarna, menyurik, menyunting, menampal dan juga latihan motor halus lain yang sesuai untuk menguatkan otot jari. Yang seterusnya ialah menulis secara mekanis, iaitu kemahiran yang teknikal. Fokus utama peringkat ini adalah kemahiran yang teknikal dalam penulisan. Ia melibatkan penguasaan membentuk huruf dan struktur ayat asas dengan betul untuk memastikan kejelasan dan ketepatan dalam komunikasi. Elemen utama yang perlu ada dalam diri murid ialah ejaan yang betul, bentuk huruf yang jelas dan juga penggunaan tanda baca yang tepat dan juga penyusunan perkataan dalam ayat dengan betul. Keupayaan murid di sini ialah untuk menulis ayat dengan mudah, menyalin perkataan dan ayat dengan tepat serta mengimplak teks yang dengan ringkas. Implikasi PDP ialah latihan menyalin, implak, penulisan berpandu dan juga penekanan kepada kebersihan serta kekemasan tulisan. Untuk yang terakhir iaitu pelahiran, iaitu ekspresi ID. Peringkat pelahiran menekankan ekspresi ID murid, di mana murid mampu untuk menzahirkan pemikiran abstrak dan juga perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur dan bermakna. Ini adalah puncak kepada perkembangan literasi menulis. Definisi di sini ialah keupayaan untuk menzahirkan pemikiran dan juga perasaan serta maklumat secara berkesan dalam bentuk tulisan yang terancang. Tema utamanya ialah pembinaan struktur wacana yang kohesif dan koheren, penggunaan kosakata yang luas dan juga gaya penulisan yang sesuai. Keupayaan murid di sini ialah mampu untuk menulis perenggan, karangan, laporan atau cerita secara tersusun dengan idea yang jelas dan hujah yang mantap. Implikasi PDP ialah aktiviti penulisan kreatif, penulisan junior, penulisan respon bertulis dan juga bimbingan dalam penyusunan idea serta pengedit tulisan. Kita masuk kepada pengakhiran. Ini ialah hubungan simbiosis dan juga implikasi kepada guru. Untuk hubungan antara kemahiran membaca dan menulis ini, kemahiran membaca ialah penerimaan informasi dan pengetahuan, iaitu murid ini menerima cara-cara untuk mengenal pasti huruf serta dapat membaca dengan lancar yang dapat menjadikan mereka ini mampu mengaitkan pengetahuan sedia ada dalam kemahiran membaca mereka. Manakala kemahiran menulis pula ialah menzahirkan pemahaman dan juga idea, iaitu melalui pemahaman mereka mampu untuk meluahkan idea-idea atau perasaan mereka ke dalam penulisan mereka. Penulisan mampu mengukuhkan kefahaman struktur teks untuk dibaca. Murid yang lemah membaca lazimnya mempunyai kosakata yang terhad dalam penulisan mereka. Untuk implikasi kepada guru ialah dioksis yang tepat, iaitu guru perlu mengenal pasti peringkat literasi murid sebelum mampu untuk mengajarkan sesuatu secara selaras murid dalam kelas. So, yang kedua ialah pemeringkatan bahan, iaitu guru perlu menyediakan bahan mengikut tahap murid. Itu jika murid itu lemah dalam kemahiran membaca, guru perlu menyediakan bahan-bahan yang sesuai kepada murid tersebut. Dan yang ketiga ialah intervensi awal, iaitu melaksanakan sokongan segera jika ada kelemahan dalam kalangan murid itu. Guru ini berperanan sebagai fasilitator utama untuk memastikan tiada murid yang tercicir dalam penguasaan kemahiran asas literasi, membina landasan yang kukuh untuk pembelajaran murid sepanjang hayat mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.